Abang Mak, bangunlah sebab nak subuh ni. Nak pergi sejik. Hari ni betul dia molek. Sebab timeh sejik timeh Pak Abu tu ada kehuzurnya. Hari ni kita suruh Abang Mak ganti tempat dia jadi timeh. Sengerti kita suruh Samak jadi timeh. Sebab Pak Abu tak boleh mari kehuzurnya. Kena Samakmu dah, Mak. Aku tak boleh, weh. Tak boleh mana Abang Mak. Sebab Abang Mak royak Abang Mak anak pondok yang kecil. Tak boleh Abang Mak. Sengerti aku dengar Samak ke? Bukan main-main. 7 putih sejik dia sok mau jadi timeh. Sama kita kacak belakang. Samak ni bukan main-main, okey? Yalah, ya. Aku ke ni? Kalau aku jadi timeh kak, orang kan masa umur saing. Itulah mau tengok Abang Mak duduk kedai kopi seumur tu macam mana duduk sejik. Bukan waktu dia lagi gitu. Minai dulu. Yalah ke dia. Mari kita pergi. Kita teh timeh kita hak baru. Kita sedang molek sampai sejik ni. Apa makmu tiap mak? Aku tak boleh wayang masjid ni besar. Besar kecil tolong mak. Ukur comel belakang. Nak sabar tiup. Lah mak. Aku tak boleh wayang, aku tak boleh. Tak boleh ke mana mu kata 7 putih sejik menjadi timeh. Tak boleh. Aku tak ingat dah mula boleh. Lagu tu dia hukum hak molek ni mak tak kira mula tak kira lah ni serupa. Kalau gitu mu ni mak buat sajalah. Kalau bak pulut doyan makan kak. Orang lain boleh putih. Isi habisnya kamu. Ni lah Abang Mak orang mau tahu. Ni orang panggil Tok Lubah Haji Dada Jahir ni. Tok Lubah tapi Krok tahu, hadis tahu. Kalau gitu makan tak boleh lupa baik dia. Malu kau orang macam tu Abang Mak. Tengok pakaian kat jubah nak sampai ke ibu kaki. Betul kata tu lah Saik. Pala je hitamnya perut masing-masing. Dah mu tahu ya. Apa mu tak buat? Dia suruh aku apa dah mu tahu? Aku bukan tak tahu, mak tahulah sekadar aku tu untuk buat diri aku tu. Tapi aku tak say mu boleh pada aku. Mu royak boleh pada aku. Aku benar lah muka aku nak royak tak boleh. Muka aku telur kecek ke. Mu hak olehnya. Syahid, bunyi kata ada orang ngatik rumah Pak Pau dah. Kau dia? Ada orang ngatik rumah Pak Pau. Kalau aku tu kak, dia awas sikit. Memang aku tu semua. Bunyi ngatik lagu tu nak gawar dia nak makan dulu. Apa dia Syahid? Bukan sama ni sama lain. Tak uti kecek. Biar. Amo bunyi sinar repak nak tu pula. Punya khabar. Kira 10 pun nak tubik juga sungguh. Mau tahu di mana mak nak tubik? Tak kira ya. Tak kira ya. Kalau aku tu kat habis mak. Kita ucap terima kasih banyak. Nak mana beli CD animasi keluaran Sina Ilham. Sengerti weh. Pakai beli belakang weh. Alright. Ketulu.